Awal pagi semalam kita dikejutkan dengan suatu insiden berlaku di Senawang, Negeri Sembilan, yang mana struktur rumah runtuh, dan alhamdulillah tiada kemalangan jiwa ataupun kecederaan yang berlaku lah. So kami Sangkrok Solar terpanggil lah untuk komen tentang insiden ni. Pertama sekali saya nak set the stage first. Kami bukannya pakar siasatan kemalangan dan sebagainya. Kami bagi tahu poin berdasarkan pengalaman dan kemahiran kami. Dan yang kedua, itu bukan projek yang kami pasang, tapi sebagai penggiat solar, kami terpanggil lah sebab banyak solar ni di reputasi terjejas. Dan yang ketiga, alhamdulillah tim kami sempat ziarah mangsa malam tadi, dan insyaAllah hari ini kita akan bantulah dari segi nak selamatkan dan matikan sistem tenaga solar dan selamatkan komponen apa yang boleh lah. Okay, so 3 poin saya nak komen pasal isu insiden ni. Yang pertama sekali dari segi runtuhan. Kalau kita tengok gambar tu dan video, dia adalah runtuhan rumah. Dia bukannya runtuhan bumbung. Saya ulang balik, ini bukan isu bumbung runtuh. Ini isu rumah runtuh. So bila buat tengok keadaan tu, rumah ni dia lakukan renovasi, extension. Kita boleh nampak dalam gambar tu beam, concrete slab semua patah, berkecai, pecah habislah. Okay, itu fakta yang pertama, kena jelas. Yang kedua, memang kalau nak pasang solar, ada satu prosedur yang dinamakan RSA, Roof Structural Analysis. Tapi ini lebih kepada projek awam, komersial industrial lah, rumah bangunan yang lebih besar. Cuma untuk rumah dia ada pilihan sebab RSA ni melibatkan kos ribuan ringgit. Tetapi berbalik pada RSA ni, nama dia Roof Structural Analysis. Tapi kalau roof structural pun kita buat analisis, roof structure-nya okey, structure isu dia tak okey, tak guna juga. So berbalik-balik tadi, kalau buat RSA pun bumbung mungkin kukuh, struktur rumahnya yang tak kukuh. Okay? Dan yang ketiga, semua cakap berat panel solar, berat panel solar. Kalau kita tengok dalam gambar, dekat bahagian yang runtuh tu ada lebih kurang 12 keping tau. So panel solar ni beratnya lebih kurang 30 kilo lah, campur dengan rail dan sebagainya. So 12 darab 30 lebih kurang 360, 400 kilo lah 400 kilo, hampir setengah tan. So katalah kalau struktur rumah tu tak boleh menampung 400 kilo, maknanya ada kegagalan besar lah dekat struktur rumah tu. 400 kilo ni tak banyak tuan, umpama 6 orang 7 orang dewasa je kalau naik tu. Adakah kalau bukan pasang panel solar, 6-7 orang ni naik atas bangunan, rumah tu akan runtuh. Okay, so berbalik pada poin ni, kami nak jelaskan isu lah. Saya rasa solar ni dia dah jadi macam isu EV lah. Asal kereta terbakar je EV, asal kereta terbakar je EV. Okay, so ni antara poin-poin. Berdasarkan pengalaman dan analisis kami yang terhad lah. Kami bukan pakar siasatan kemalangan, tapi berdasarkan pengalaman lah. So berbalik-balik tadi, insyaAllah hari ini tim Sangkrok akan lakukan kerja-kerja untuk matikan sistem. Kita bantulah, mangsa pun tak ada memerlukan pertolongan sebagainya. Kita cubakan selamatkan komponen sebanyak mungkin. Nanti mungkinlah bila dah baiki rumah dan kemudian-kemudiannya, kita boleh pasang balik sistem tenaga solar ni. Kita cuba untuk memutuskan bekalan panel lah. Sebab kabel dia dah macam ni. Nampak? Dia ada VMP, IMP, berapa watt semua ada. So ini sebab kita turunkan panel lah. Sebab kita tak nak nanti bila backhoe tarik, dia akan menyebabkan luka kabel dan akan ada sparking lah yang akan berlaku. Dan jadinya kebakaran apa semua kita tak nak betul berlaku. So, yang ini kita tak dapat nak turunkan. Sebab dia atas tu dia masih lagi tergantung dengan rail. So bawah ni dah ada beam. Kita takut kalau kita buka dia jatuh.